Harga emas bakal mencanak naik sekitar RM700 segram. Jadi apakah yang patut tuan-puan buat? Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Dari bulan Januari lagi tuan-puan, harga emas RM409 1 gram. Februari RM450 1 gram. Dan Mac tuan-puan terus mencanak naik ke RM473 pada hari ini. Jadi tuan-puan jangan risau. Harga emas untuk jangka masa pendek ada turun naik, betul. Tapi untuk jangka masa panjang, insya-Allah pasti akan naik. Itulah sejarah harga emas 5 tahun kebelakangan ni. Tuan-puan perhatikan tahun 2020, 1 gram sekitar RM250. Hari ini tuan-puan terus mencanak naik sekitar RM470. Tanpa buat apa-apa, simpan peram. Itulah kelebihan emas yang ramai orang tak tahu lagi. Jadi bagi yang belum simpan emas tahun 2025, tahu tak tuan-puan telah pun ketinggalan zaman. Kerana tuan-puan masih lagi belum simpan emas dengan Public Gold. Public Gold dah ada sekitar 1.7 juta penyimpan emas. Jadi tuan-puan menjadi orang yang keberapa? Public Gold kita boleh menabung dengan serendah RM100 sahaja. Yang paling best sekali, tiada komitmen. Menabunglah sampai genap grade aman tuan-puan nak. Boleh keluarkan saja emas fizikal. Mudah tak? Nak belajar simpan dengan ilmu bermatlamat, nak kaya dan simpan emas, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.